Orang tua-tua dulu pesan kepada kita. Dia kata, andainya kita nak hidup dalam aman, maka kita hendaklah sentiasa bersedia untuk berperang. Masa tu bila dengar, kita tak faham apa maksud pesanan Tok Wan ni. Andainya kamu mau hidup dalam aman, maka hendaklah kamu sentiasa bersedia untuk berperang. Ini adalah merupakan pesanan daripada orang tua. Jadi orang tua kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita juga adalah merupakan bangsa perang. Sejarah kita ini sejarah perang. Perang tak berhenti. Kerana itu, dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan yang ada, orang tua-tua dulu sudah pun meletakkan satu standard. Mereka mencipta senjata, mereka menggunakan senjata, mereka pergi ke medan perang, mereka menang, mereka juga tewas, mereka juga syahid, gugur. Dalam mempertahankan maruah kita, orang Melayu, orang Islam, dalam mempertahankan akidah kita, Islam, dalam mempertahankan tanah air kita, kerana tidak mau diceroboh